Selamat petang. Hai Dolly N. Ikan baong, sup ikan baong. Chinese name ni. Macam mana mau sebut nama kawan? Hai Bak Monab. Hai. My son saya tahu baca Chinese. Pinyin. Huai Pinyin. Saya tidak pandai baca. Share dulu guys. Kita nak buat ikan baong, sup ikan baong, and then kita nak buat ulam-ulaman guys. Kita makan ulam hari ni. So you all yang minat tengok kita buat sambal belacan. Kita ada dua jenis sambal hari ni. Satu sambal untuk makan ikan, satu sambal untuk makan ulam-ulaman guys. Ni kita ulam bendi hari ni guys. Bendi dengan daun salad. So cili saya ada 2 set. Satu ni untuk masak, satu ni untuk buat tu nanti buat apa? Buat sambal, bukan sambal lah, air belacan guys, air belacan untuk kita makan dengan sup ikan baong. So sekarang saya bersihkan dulu kunyit, isi kunyit guys. Sekejap. Share dulu guys. Hari ni hari Jumaat. Kita live lambat-lambat. Habis lambat pun tak ada masalah. Esok tak ada kerja guys. Esok cuti. Tapi untuk yang bekerja esok, bertabahlah. Tapi tak semestinya. Mana tahu you all guna kerja shift kan. Hari biasa cuti, hari hujung minggu kerja. So kita cuci dulu. Buang kulit luar kunyit ni, isi kunyit ni guys. So kita akan buat cara sup terjun. Tapi ni lempah, sama macam cara masak lempah. Tak ada tumis-tumis bahan. Kita just campak semua dalam air kuah panas nanti. Ni kita tunggu mendidih dan kita angkat ni guys. So bahan-bahan dia simple saja. Bawang putih, and then kunyit, isi kunyit untuk bagi kuah dia kuning-kuning sikit. And then cili padi untuk bagi dia pedas-pedas sikit. And then serai 2 batang dan daun kunyit untuk bagi dia ada wangi-wangi guys. Mantap guys, ni confirm mantap kawan. Dan ikan dia pun ikan bawang tadi saya dah proses dia, saya dah belah-belah, dah buang perut dia. And then kita belah 3 sebab ikan tu besar guys, besar setengah daripada lengan saya guys. Besar lah tu, kira besar. Selalu ikan baung kecil-kecil. Kali ni kita jumpa tadi ikan baung fresh yang besar, saiz besar, 2 ekor. So kita akan ambil 2 ekor ya. Okey. So cili ni kita akan belah setengah saja, biar dia berpecah 2 saja, untuk ambil rasa pedas sikit dan kita nak bagi hancur ya. So 2 cili, ini abaikan ni untuk kita buat sambal nanti. And then 2 batang daun, 2 batang serai. Yang ni tumbuk saya di titik pecah saja guys. Kita buat di pecah saja. Tak perlu nak cincang-cincang, tak perlu nak potong halus-halus. Ini untuk bagi dia wangi sikit. So kita tumbuk pecah guys. Share dulu guys, share dulu, komen dulu. Nanti kita baca. Jangan risau, you all tak perlu type komen you all berkali-kali. Kalau lambat kita baca tu jangan risau, tapi kita akan baca juga. So just renyuk-renyuk macam ni guys supaya dia berpecah. Ini bahan dia guys. So tinggal bawang putih lagi. Kita nak masukkan bawang putih. Hai Mariani Jina, salam sejahtera, salam sejahtera. Apa menu hari ini dimasak? Ikan baong. Lempah. Tapi kita panggil ini, cara saya, kita panggil sebagai sup terjun. Chen, dia ni beli ikan baong tuan, bak Bandar Rial. Bisik orang tuanya. Bisik penjualnya. Jualnya je. Hari tu nya ada bisik datai. Ikan udang. Selalu hujung minggu saja dia ada guys. Tapi hari ni tiba-tiba dia ada hari biasa. Tetap sidik bawang manual 94 ya. Van Helsing sedap bawang. Thank you. Sini kita beli ikan bawang Sabtu ya di market Bandar Rial. Besar ikan tadi. Banyak besar lengan kami tu. Besar lengan kami tu. Besar tu lah. Tapi kita dah belah 3 enggak. Palaknya pun dah sebesar lengan kami tu. Kita nangga. Yang besar tadi. Tapi 2 ekor dia ambil lah.
So tadi kami baru diproses guys, buang dia punya perut tadi. Ini kita belah 3 saja. Buang dia punya sirip yang insang yang tajam, sirip ni tepi tu. Ni dia buruk sikit guys, buang. Rosak bawang ni. Okey. Saya nak tambah bawang lagi. Rupa-rupa ni bila dia ketuk-ketuk kecil bawang ni. Melompat guys. Masih hidup bawang ni guys. So dalam 4 ke 5 ulas. So saya guna 5 ulas. Saya suka bawang putih. Kalau you all bukan peminat bawang putih, boleh kurangkan ikut cita rasa sendiri. Tak ada masalah. So saya cuci guys. Okay, ini bahan dia guys. Nampak semua kat bawah ni. So 2 cili padi. Ini kunyit, isi kunyit. Bawang putih 5 ke 6 ulas. And then 2 batang serai. Yang ni abaikan. Yang ni kita nak buat sambal air belacan tadi, untuk kita makan dengan kembang dari dia saya guys. Kecil-kecil saya imagine. Yang kita makan dengan bawang nanti kita akan guna air belacan guys. Air belacan. Cili-cili sikit. Mantap. Ikan bawang Sungai Ngau Sup Terjun ya. Chen. Chen pula. Sefeya 96. Selalu nak ampit nama kat Melik dia tuan. Oh, nak ampit. Cik sempatnya. Yalah. Tadi mayu lah. Nang mayu sebox besarnya. Sebox kontainer, macam kontainer macam kontainer ais tu guys. Banyak tadi dia punya stok. Bolehlah you all pergi cari kalau you all berminat. Masalahnya esok masih ada. Esok masih ada, jangan risau guys. So kita akan masukkan sedikit nanti guys serbuk biji lada hitam guys. Biji lada hitam. Ni nanti dalam saya ambil terus anak batu ya patah ke? Oh, patah. Patah masa live bos kaya. Sidak yang selalu ikut live tu memang dah tahu lah. Kita bersiaran dari Kota Semarahan, Sarawak. Ni dah kawasan perumahan Taman Samarindah. Dekat dengan Taman Samarindah lah. Tapi saya sebut Taman Samarindah supaya you all tahu mana area ni. Dekat-dekat Taman Samarindah. Kalau saya sebut taman baru-baru nanti you all tak tahu mana. Ini lada hitam guys biji lada hitam. Okey. Musim ikan bawang kini. Benar ke? Baru hal. Baru main tahu. And then 1 daun kunyit guys daun kunyit ni kita akan simple saja. Cuci dulu guys. Daun kunyit ni pun kalau di lubang-lubang kena ulat guys, saya tak risau, maksudnya dia tak beracun. Macam ni lah. Dia berlubang-lubang kan, tanda dia tak beracun guys. So tak kisah. Ada orang tengok daun tak cantik dia tak nak pakai. Tapi saya kalau daun macam ni saya lebih suka pakai, sebab maksudnya dah ada organisma pergi makan ni, maknanya dia selamat untuk dimakan lah. Pendek cerita dia. Sama macam sayur. Kalau sayur tu cantik semacam, nervous juga sikit nak makan, sebab takut orang guna racun yang kuat. Kalau dia sekat lubang-lubang sikit, ulat sayur makan tak ada masalah guys. Sebab ulat tu pun makan sayur. So saya just simple macam ni untuk kita masukkan dalam tu nanti guys, dalam sup supaya dia wangi. So ini bahan-bahan dia. Kita belum start lagi letak, sebab kita tengah tunggu air tu mendidih dalam kuali kan, sambil layan. Buah sekaya, pola lempah. Lempah dimakan sup terjun lah cara kami orang nama ya. So kita akan makan dengan sambal air belacan. Layan tu. Ikan bawang saja Nor. Ikan bawang saja. Tu ikan bawang 2 ekor. Sebesar lengan ni tu. Panjang tu tadi. Dibelah 3. Dibelah 3. Okey, air dah mendidih. Ni kalau si cukup, ikan ni besar. Tambah air lagi. Tambah sikit lah. Saya tambah air sikit lagi guys. Marik dah pola pais ikan. So hari tu kita makan dengan kuah. Ikan bawang sama ikan kelik ke? Ikan bawang dah dibaca tadi. Okay, saya tambah air sikit guys. Okey, jom kita beralih ke dapur kayu api. Kak Ngah Hizan, lada hitam tak tumbuk ke? Tak perlu tumbuk. Ini tak perlu tumbuk. Sebab kalau lada hitam ni ditumbuk, nanti dia akan mengeruhkan kuah tu guys. Tapi kalau kita rebus macam tu saja pun dalam air tu, dia akan apa cakap, ambil rasa panas-panas daripada lada hitam tu. Rasa dia ni.
So kita bukan nak buat macam black pepper beef tu yang kita perlu tumbuk hancur dan kita gigit dia pun dia masih, dan kita masih rasa apa cakap, masih ada tekstur kasar-kasar kan. Yang ni tak perlu, kita just biarkan dia dalam bentuk biji tu. Nanti dia bila dia kena air tu dia akan menyerap dan mengembang dan meriliskan aroma saja. Kalau tumbuk hancur nanti macam sampah sarap dia dalam kita punya sup. Tapi kalau suka tumbuk tak ada masalah. Tak ada masalah boleh. So kita masukkan bahan-bahan guys So bahan-bahan pertama yang saya nak masukkan, serai 2 batang yang telah dititik, bawang Macan Bintulu kah ya Laila? bawang putih, bawang putih guys 5 ke 6 ulas. Alamak, ambil lusung batu aku lupa tumbuk pecah kunyit tu. And then 2 batang cili padi. And then tadi kita punya lada hitam just campak ke dalam tu, tak perlu tumbuk pecah guys Saya terlupa nak tumbuk pecah kunyit tu guys. Sekejap. Nanti tak kuning sangat jadinya. So kita just tumbuk pecah saja. Aduh, gugut saya cuci lah. Bergolek-golek dalam tu Okey, masukkan kunyit. Ya, 2 gigi masih berbentuk bulat. Sekejap guys kita cuci siap. Ikan baung sup terjun ataupun masak lempah lah. Degil juga, nyamuk terjun 2 kali lagi kunyit tu. Melompat-lompat ke. So kunyit guys kunyit. And then last sekali daun kunyit. Kalau tengok pun air dia dah start berubah menjadi kuning-kuning guys sebab dah kena apa? Kena kunyit guys, isi kunyit. Okey, biarkan dia mendidih. Selepas ni kita masuk ikan guys Sekejap. Saya bawa ikan tadi. Ikan baung. Kita punya lauk pertama ni guys. Sup terjun ikan baung guys Oh, macam pindang, betul, macam pindang. Betul, lebih kurang. Aduh, terjatuh pula. Sorry. So masukkan ikan baung guys. Zenlai masak apa? Masak ikan baung, masak pindang, sup terjun. Lempah. Sup terjun guys sup terjun. Jangan tak terjun. So yang akan membuat dia wangi-wangi sikit adalah daun kunyit dan serai guys. Kalau you all suka dia bau lebih wangi, letak 2 helai daun kunyit. Kalau nak lebih rasa macam kuah tu ada rasa, orang cakap fresh sikit rasa dia dihirup, boleh letak serai banyak sikit. Lada hitam tu untuk membagi rasa dia panas-panas, hangat-hangat di dada guys. Kalau kita tengah hirup sup tu, dia ada rasa hangat-hangat. Pedas dia bukan pedas, dia pedas yang berhangat-hangat di dada tu guys. Itu kegunaan lada hitam tu. And then cili tu kita untuk bagi dia rasa pedas-pedas, ada kick sikit. Kick pedas guys So kita tunggu waiting game ni, namanya menunggu dia masak. Saat tunggu mendidih, ikan ni tak lama guys dia mendidih, kita letak garam dan aji dan dia akan settle. Hai Mac81, selamat malam. Ya, masak pais pun sedap dah. Tapi dah semalam kita dah buat pais ikan bulu. So hari ni tak nak buat pais lagi. Macam menu orang pantang. Layan ni Naim. Nanti kita akan makan ni Naim. Kita akan makan ni dengan sambal air belacan. Halo Melvin, kita masak sup terjun ikan baung. 2 ekor ikan baung kita belah 3 guys. Caramel Vivi Ciato, thank you follow. Zainlai 3108. Kita masak ikan baung cara sup terjun guys tak ada ditumis bahan-bahannya, terus campak semua ke dalam air ni guys Belacan Bintulu, Laila. Oh, Belacan Bintulu. Saya scroll mesej ke atas guys. Takut ada yang saya terlambat baca. Saya tak tutup Dolly sebab saya nak dia mereducekan air tu, biar wap tu naik dan terus menghilang, supaya air tu ada reduce sikit dan kuah tu ada pekat-pekat kau sikit kena rempah tu. Kalau kita tutup, maknanya dia cepat masak lah. Tapi ikan ni saya tak risau sangat kalau tak tutup. Dia tak ada masalah
dia cepat masak. Kalau macam daging perlu tutup supaya dia macam apa orang cakap pressurize dia panas-panas dalam tu. Ini saya nak reducekan kuah dia supaya dia cepat reduce sikit nanti. Nanti dia akan jadi makin pekat lah, makin sedap kuah dia. Ikan sungai, betul, kasih Sakinah. Menu Bak Mona isteri memang menaikkan selera. Ya, Naim Nurul, kita layan perut sendiri ni. Make 81 sedap ikan baung. Tapi ada orang tak makan ikan baung, ada orang tak makan ikan keli. Kalau you all tak makan, you all layan saja tengok video ni guys. Kita masak-masak ni. Masak rebus-rebus je lah nyaman. Oh, aslah. Lepas tu kita cecah dengan sambal air belacan. Lagi mantap guys. Mantap meletup. Kami ambil garam dulu guys. Sekejap. Saya ambil garam tu. Garam ngaji dalam rumah. Sekejap mari kita. Ni garam ngaji dek. Lupa tadi. Saya punya ex-boss tadi dekat office lama saya, dia panggil. Dia baru balik dari Kabong. Kabong tu salah satu daerah di Sarawak lah. Bahagian di Sarawak. So Kabong ni famous sekarang ni. Dia kan musim sekarang di tengah musim apa? Musim ikan lumik, ikan bulu kan. Semalam kan kita buat ikan bulu kan. So dia panggil saya, dia telefon. Free ke? Kalau free datang office sekejap. Dengan gigih yang saya berjalan kaki tadi hari panas-panas. Pergi ke office lama saya tadi guys. Dalam 10 minit jugalah jalan kaki tu. Lepas tu sampai office dia, tiba-tiba dia bagi satu bungkusan. Dia cakap, nah, untuk buat makan-makan dia cakap. Sekali saya tengok apa ni? Lumek salai dari Kabong guys. So bila saya bandingkan tadi biasa saya ambil tu, saya buka ya kan bekas plastik tu. Dia punya bau guys. Bau asap, salai asap tu. Menusuk kalbu. Wangi. Lebih wangi daripada yang saya beli sebelum ni. So maksudnya memang baru di smoke lah tu baru di smoke, baru disalai. So bila ambil tu tadi cakap yang ni dijamin boleh makan terus. Maksudnya tak perlu cuci, tak perlu apa, sebab dia jamin bersih lah maksudnya kan. Dia buat, dia tahu orang yang buat tu. Boleh terus makan, tak perlu masak kan. Salai ni boleh digigit macam salai udang tu guys. Dia boleh gigit makan macam tu, dia makan macam keropok tu. Tapi tadi bau dia memang bau smoke dia kuat lah. Saya rasa kalau tu yang kita buat sup hari tu, buat sup terong asam ni, ingat tak yang hari Isnin lepas, Isnin baru-baru ni yang kita buat sagu tu, makan dengan sagu tu. Kalau tu yang kita makan guys, dengan kita guna ikan salai ni instead of ikan salai yang saya guna hari tu, saya rasa lebih smoky rasa dia. So kita masukkan garam guys. Masukkan garam. Dah tengok baca ni. Sedap kan bang, thank you. Dah setia. Ini menu tak pernah berisi memang menaikkan selera. Thank you nak. So masukkan garam. Bawang ikan sungai ke? Ya, ikan sungai. Tapi sekarang macam dah ada orang Inang sendiri kan. So masukkan aji sikit. Depannya bukan kebun cili kan dulu. Kebun cili. Macam mana tahu Wakaleka? Ada lalu limpas kah? Tanah depan ni memang kebun cili. Kena tok jadi ladang ayam. Ladang bukan ladang besar guys. Saya panggil je ladang. Menu sehat kita. Thank you Isja. Ikan apa? Ikan baung. Masuk dalam kesum sedap. Asam keping sikit. Masuk asam keping sikit guys. Bagi dia masam sikit. So dah masukkan garam dan aji. Sekarang kita nak masukkan asam keping. Bagi kuah dia ada masam sikit saja. So, kalau masam sangat wife saya tak makan guys. Ya betul. Kalau lagi fresh rebus macam tu saya manis lagi saya. Ni masih fresh ni baru sampai. Tadi saya belah perut dia pun masih, orang cakap masih belum buntuk perut dia. Sebab ikan ni kalau dia ada orang suka dia jenis perut dia tu dah apa orang cakap meletup. Saya tak tahu term korang tapi ada term dalam bidayuh ni. Dia cakap ikan tu perut dia dah mutuk. So dia lebih apa orang cakap, rasa dia lebih macam rasa orang makan pekasam. So dah masukkan satu keping tadi guys. Wife saya dah letak satu asam keping tu. Ya, Naim Nurul. Dia dah macam kawan dah. Dia dah macam kawan. Ex-boss saya tu macam kawan dah. Saya cakap kalau ada masa tengok live tu dia tanya tadi, bila nak masak lagi, bila last masak. Saya cakap semalam baru last masak live. Saya cakap tak tengok. Saya cakap nantilah ada masa tengok. Saya cakap
Tuan-tuan nanti ada dia join kita diam-diam ni guys. AI sayang. Ikan apa tu? Ikan baung. Thank you Hiyakimaru. Thank you follow. Salam perkenalan. Ikan baung sup terjun. Caca, ikan baung masak sup terjun. Nanti kita akan buat sambal air belacan ni guys. Untuk makan dengan ikan ni. Selamat malam Nurizna. Selamat malam. Ikan sweet sour ke bang? Oh tak, one acong tak. Yang ni ikan masak macam lempah lah. Masak apa? Masak apa tadi? Pindang. Masak pindang guys. Air tu dah mendidih guys. Masak pindang guys. Sama macam cara sup terjun guys. Buah belimbing tunjuk sedap. Itulah sama masam. Tadi lah letak sang keping tu dah cukup lah masam tu. Ijan 72 ikan baung, mutut. Yes, betul Nick, mutut. Ikan kan yang selalu kajian toin mutut. Kenyanang paguh man dia kakuk rasa paguh lagi lah. Ikan tu. Mutut tu bukan. Selamat petang. Menu apa ni? Rose Zafiri. Menu ikan baung sup terjun. Ikan baung sup terjun. Sebab dulu pernah pergi siang masa uncle kami renovate rumahnya. Pernah pergi siang masa uncle kami renovate rumahnya. Wakaleka. Uncle-nya. Uncle lah Cali kah? Cali kah? Wakaleka. Uncle kita Cali kah? Steady uncle tak ya. Memang steady. Ini tak ada nama. Dot noktah nama ni. Follow. Thank you follow. Baru follow. Salam perkenalan. Mensik silap kami. Betul-betul. Ada ladang cili. Ladang cili lah. 120 ringgit pokok dulu. Betul. Caca masak pindang. Betul. Singgang ikan. Betul Akila. Nyamai mosiak. Wak cek last pro. Rozah Ahtur. Sedapnya pandai masak. Taklah pandai sangat Ni masak ikut selera sendiri je Rozah. Salina Saflina, thank you follow. Lempah juga kita nyebut. Ya betul. Love Nas. Ingat kupuk ni V. Kupuk Singai. Ni ada dua kot sok kupuk si Gubang, kupuk Tanjung Singai. Pak Samak ku sok Serian Kampung Rayang, so ku mix lah. Late father ku sok Serian Kampung Rayang, late father Sawan ku Iban Sibu, mix ke Pak sendua sinak kau esok bau lah. So kau esok bau. Ikan bau ni adik-beradik ikan sembilang kawat. Lebih kurang lah, lebih kurang. Dia adik-beradik ikan sembilang, tapi lain. Family lain. Okay. So dah mendidih ni guys. Dah masak ni ikannya. Dah masak dah. Saya tak nak lama sangat nanti dia hancur. Tunggu wife saya ambil bekas tu. So kita test dulu kuah ni. Dah menyerap tak dia punya garam dan rempah-rempah ni guys. Mantap guys. Mantap guys. Cun guys So kita dah nak angkat. Kalau ada akar daun ketumbar ni guys. Mantap ni guys. Akar daun ketumbar. Dah ada dah bekas dekat sini guys. Ni dia. Dah ada dah. Okey. So kita nak angkat. Sebelum tu saya nak kaul dulu sebelum bahan ini naik. Okey, jom. Dah masak guys. Zaitun Jalal. Kita masak ikan baung, lempah ikan baung guys Idah ro'o Segubang. Gaya ro'o the area Semarahan deh. Tibori ke Semarahan, the Taman Samarinda. Saya asal memang orang Bau tapi kita tinggal di area Kota Semarahan ni, 45 minit ataupun sejam lah dari Bandar Kuching. So ni perumahan. So minat sebenarnya buat dapur kayu api ni, suka nak guna. That's why kita ada dapur kayu api kat area rumah sendiri ni. Ni bukan area kampung guys Takut you all ingat kita bersiaran dari kampung Bau. Bukan guys So angkat dulu ikan ni guys. Nanti sambung baca you all punya mesej. Komen-komen dulu guys, nanti saya baca. Besar-besar ikan bawang ni guys. Gemuk-gemuk guys. Sehat saat musim dia.
ada geng kita dalam ni cakap tadi, tengah musim ikan baung sekarang ni. Okay. So kita angkat kuah ni guys. Steady. Saya tak dapat angkat dua tangan tunjuk dekat kamera tu. So saya buat macam ni lah. So ini dia guys, kita punya lempah ikan baung. Nanti kita akan buat sambal air belacan untuk kita makan cecah-cecah ni guys. Kita tak guna kicap pedas, kita guna sambal air belacan guys. Baru mantap cecah ni guys. Okay. So lepas ni kita nak buat menu kedua. Bukan menu lah, sambal belacan. Wife saya tadi tengah rebus, tengah celur kacang bendi dia guys. Nanti kita akan ulam juga ni, ulam daun salad, kacang bendi, dan juga ni guys, kacang bendi kita dah dicelur di dalam rumah berkilat-kilat. Tips untuk mendapatkan kacang bendi yang berkilat macam ni guys adalah letakkan minyak sedikit semasa you all mencelur dalam bendi tu kuah tu lah, you all letak minyak sikit. So sekarang kita nak buat sambal belacan untuk kita ulam guys. So you all follow tu, tengok wife saya buat kat sini di sebelah sinki ni. Saya turunkan sikit kamera ni sekejap. Okay. Sedap weh buat ulam gitu. Kalau ada tempoyak buat cili api, mantap. Rose Zafiri. Memang lepas ni kita letak rose Zafiri. Ulam-ulam tepi dia ada tempoyak sikit. Nanti kita cecah-cecah saja So bahan pertama, 2 batang cili padi. Buang air sekejap guys. 2 cili padi satu bawang putih. Tu untuk bagi rasa bawang putih saja. Kalau tak suka putih boleh letak bawang merah. Cik Jen, sorry baru masuk apa bahan-bahan dalam ikan tadi? Oh, bahan dalam ikan Cik Jen, 2 batang serai, 5 ulas bawang putih tumbuk pecah. Batang serai tu pun tumbuk di titik pecah saja. And then 1 daun kunyit, isi kunyit dalam 1 saiz ibu jari, 1 saiz 1 ibu jari. And then cili padi 2 biji lada hitam. Tak perlu ditumbuk, you all ambil dalam 2 cubit lada hitam, biji lada hitam kasar. Sama perumahan Miotok. Oh ya ke V? Yo, sama lebih kurang. Kualiti dia Taman Meranti ni. Meranti sebelah saja. So jangan risau Cik Jen, sebab esok saya akan upkan video TikTok. Semalam punya video belum up lagi guys. Tadi server TikTok ada slow sikit. So saya nak download tu jadi lambat. So saya perlu potong pendek-pendek nak ambil resepi tu kan, supaya saya boleh post video TikTok. Ada di luar. So that's why belum up lagi video semalam tu guys. Esok saya free, saya upkan dua-dua video TikTok semalam dengan video TikTok resepi untuk malam ni dan malam semalam. You army ke bahasa Melayu? Oh, Rose Zafri. Tak jugalah Rose Zafri. Saya fasih bahasa Melayu ni sebab dari kecil dah berkawan dengan budak-budak askar, anak-anak orang askar dekat saya dulu anak polis. So kita sekolah tu bercampur dengan anak askar. So anak askar ni ramai dari Semenanjung masa tu kan. So dah terbiasa borak dengan diorang dalam bahasa Melayu baku. Dan saya pun sama belajar juga dekat Shah Alam dulu 3 tahun. So that's why masih okey lagi lah. Nak cakap fasih sangat tak je. Tapi boleh-boleh lah. Sebab dalam ni pun saya tak berbahasa Sarawak. Bukan tak berbahasa Sarawak guys. Kalau you all mungkin kita orang kelakar Sarawak pun kami akan kelakar je lah. Saya tak masalah. Sebab kami simak translate 2 kali. So that's why saya pakai bahasa Melayu. Saya ingin sini Dayak pun dapat ke. Wang kini rak nyenak serian memboleh mah. Banyak masalah.
Jakok Iban ulih gak. Nemu faham mimit lah. Sedap tu, salam dari Malaysia, letak Blimbing Buloh. Mantap tu dek. Ya, Kak Zaitun. Saya pun salam dari Malaysia kak. Tu Semenanjung Malaysia ya, dari Semenanjung. Dari negeri mana kak? Kak Zaitun. Bau kampung ni tuan. Bau kampung Singai, Muhammad Faizal. Kampung Singai, kampung Tanjung. Wife kami kampung Serubang bau ya. Wah, sedapnya singgang ke tu. Ya, singgang Puan Nolela. Singgang apa? Singgang ikan baung. Ni kita buat belacan untuk ulam. Lepas settle wife saya buat ni, saya buat air belacan untuk kita cecah-cecah dengan ikan tu nanti. Ngiem sekal Syairul Bariah. Oh, layan tu. Siapa peminat ikan baung, silalah hadir. Malai Amah Rap apa ni? Rap Gasam. Thank you follow. Salam perkenalan Rumah moden dapur kayu tu dalam rumah. Nolela, dapur kayu kita dekat luar. Taman perumahan, rumah saya rumah corner. So saya boleh buat banyak benda lah. Saya ada bela ayam, saya tanam sayur, saya buat hidroponik. Dulu saya tanam cili apa? Fertigasi. Sekarang saya buat ayam pula. Ayam penelur, ayam kampung, ayam sabung. So luaslah kawasan tepi ni. So that's why saya dapat buat dapur kayu api. Hello Florence, hello. Cari pucuk jagus buat ulam. Pucuk gajus mencari pucuk gajus buat ulam layan Muhammad Mo Andy. Thank you follow. Salam perkenalan. Cantik lasu itu ya. Ikan baung lempah kuki. I translate guys. Azifah 355, thank you follow. Salam perkenalan. Salam dari Kelate. Mini Eni 435. Salam dari Sarawak Mini Eni. Thank you follow Mini Eni. Nolelah Maruf, biasanya dapur kayu. Itulah kita dulu KLMJ, kenangan lalu mengusik jiwa guys. Budak-budak 70-an 80-an mungkin sebab jumpa lah. Kalau dah 90-an tu mungkin dah start hilang-hilang dah, tak jumpa dah dapur kayu api. So kita ni kenangan lalu mengusik jiwa, ingat-ingat dengan nenek-nenek dulu, orang tua kita masak kan. So saya pun minat barbecue. So last kita buat kita buat dapur kayu api. Alang-alang dah ada ni tempat dapur kayu api, kita buat terus dapur masak barbecue sekali So dah ditumbuk ancur macam ni guys, dah masuk ikan bilis tadi, lupa pula bagi tahu apa yang kita letak. Borak-borak dengan you all. So sekarang kita masukkan belacan. Ni belacan Bintulu guys belacan Bintulu guys. Belacan Bintulu. Sebesar setengah cube pati ayam Maggi tu lah saiz dia. Masukkan 2 guys Mak Tok Abdullah bin Abu, thank you share, thank you follow Mak Tok. Salam perkenalan Mak Tok. Kita dari garam, aji, gula tak payah letak guys. Ini cara kita. Pusuk dan belacan dah masin. Ikan bilis tu pun dah masin Dayang Surayani, thank you follow. Nur Farina, hi Vic. Hai. Nur Farina in kah? Hi in. Nolelah Marop, bela ayam orang tak komplain ke? Saya bela ayam ada orang report. Nolelah Marop, dia macam ni je, simple. Kalau ayam tu tak berbau, then dia tak ada orang komplain. Kalau kita main lepas ayam tu dekat tanah tu, dia akan berbau. Cara saya buat kandang ayam saya ni, reban dia berpasir 6 inci dia punya pasir. Saya selalu top up lah pasir tu. So bila dia berak dekat tu, tahi dia tu sempat kering, macam konsep you bela kucing tapi kucing you buang dia tahi kan. Yang ni tak, dia dalam pasir tu, bila dia cakar balik, dia hancur balik. Dia jadi cepat kering lah. Pastikan tempat tu tak basah, then dia akan bau. Ikutlah ikut jiran juga. Tapi kat Sarawak ni dekat Sarawak ni orang dah jadi macam apa orang cakap, dah jadi kebiasaan dah, ada seekor 2 ekor ayam sabung, ayam jantan tu. So dah terbiasa lah orang bagus dapur kayu, tak ada bahan kimia macam gas. Itulah, tengok jugalah kalau kita bakar guna plastik, start api tu beracun juga. Tapi ini setakat ni tak adalah, kita guna kayu api Masak nasi guna dapur kayu. Betul, puan saya Hasan. Masak nasi guna dapur kayu memang dia ada aroma dia sendiri. Settle lah guys, kita punya belacan untuk sambal untuk kita ulam. So sambal orang Bidayuh macam ni guys orang Bidayuh Sarawak. Taklah di Sarawak lah kebanyakannya. Kita suka buat yang kering-kering macam ni. Kalau sambal kat Semenanjung yang saya pernah makan, dia akan blender sekali dan dia ada cair berkuah-kuah kan. Nia, masak apa malam tu geng? Tadi dah pola ikan baung dah. Sup terjun ikan baung. So tok sambal untuk kita ulam. So lepas tu
kami nak mula sambal air belacan untuk kita makan dengan ikan baung cecah-cecah. Kau masak Kavik, ingat waktu serumah Nafarina. Si yang mula belacan. Masak dah Kini tu dah pencen macam masak dah. Macam apa sidak madah. Entah aku tu garang dengan Haji pun dah kenal kini tu. Kami yang ambil alih masak sebab kami padang ini ngasih belum masak. Kami suka masak-masak. Wow, sedap. Masak pola sambal je, In. Florence. Wow, sedap buat sambal makan. Itulah. Saya jaga bersih tapi bila berkokok bising. Oh, ya. No, Lela. Itulah satu masalah ayam ni. Dia suka berkokok. Tapi sini kalau ini ayam berkokok, ayam yang lain pun berkokok. Banyaklah ayam kat sini. Sahut menyahut. Kalau berkokok pun apa masalahnya? Dia kan macam alam memang dia macam alam clock juga. Taklah, ikut orang lah. Tak semestinya orang suka. Embojos Tomentaro sambal belacan. Yes. Hi guys. Hi Kak Blin. Hi guys. Tenguram dengan nanti Kak Blin. Sama Bing guys. Ini sambal belacan bak tak monam. Saya bak monam tu wife saya bak tak monam. Nyamannya ulam timun. Oh, tu ulam bendi celur dengan daun salad. Okey guys, jangan buang masa. Saya nak buat sambal air belacan tu guys. Ini simple saja sambal air belacan guys. Kita guna saja lesung batu yang sama, tak ada masalah sebab tu pun bekas belacan juga, sambal belacan. So tumbuk pecah satu biji bawang putih guys. Tumbuk pecah. Saya ambil cabai loh. Kau dah pakai cabai aku tadi. Satu. So tumbuk hancur guys. Dengan bekas pakai engkah guys. And then cili besar. Cili besar ni ambil setengah guys. Jangan banyak sangat. Nanti kita nak bagi dia warna merah saja. Yang pedas nanti cili padi guys. Jangan membazir cili. So tumbuk pecah. Tumbuk hancur guys. Komen-komen dulu guys. Nanti kita baca guys. Cili tu. Ada cili sikit lagi. Ada sikit lagi dalam plastik besar. Cili besar ya. Dalamnya Cili besar kan? cili kecil. Dalamnya cili kecil. Ni ada satu kan plastiknya. Okey. Sekejap guys Ni cili burung pun bagus kan guys. Cili sayang. Oh, sial. Yang bagus. Okey, aku nak nyuruhnya ada pedas. Ya pedas lah. Ni piring keko. Buka. Tu. Okey, cili kecil ni letak 5 biji, nanti saya tambah cili kecil lain. Bagi dia pedas-pedas kau-kau guys, baru mantap. So kita masukkan 2 cili padi yang besar sikit. 2. Okey, settle. Sekarang kita nak masukkan belacan. So belacan ni ambil banyak sikit. So, nanti dia akan jadi air belacan guys. Mana saya punya sudu tadi guys. Jap. Ambil sudu sikit guys. So kita akan letak air, tapi jangan guna air pipe ya. Ini kita nak makan terus ni. Lupa pula. So kita ambil air dari dispenser sekejap. Bagi dia air suam. Okey. So kita akan lenyek-lenyek belacan tu sampai hancur dan larut di dalam air guys. Sekejap.
Komen dulu guys, nanti kita baca. Jangan risau, kita baca semua mesej pasti. So biarkan air belacan tu guys, melarut, melekat-lekat belakang sudu guys. Okay, settle. Dah. Lekat-lekat dekat belakang sudu ni guys. Okay, dan kita ambil semua bahan-bahan tadi guys dalam ni guys. Bawang putih dan cili berapa banyak tadi. Kita letak. Maaf kalau ada yang ngilu gigi dengar kita korek-korek guna sudu besi ni guys. Okay, ini dia guys, air belacan kita guys, sambal air belacan dia guys. Ni mantap ni guys, tuang dekat atas ikan dia. Kecoh-kecoh dah air liur guys. Saya test sikit guys, tak ke lidah. Pedas guys. Boleh tahan, mantap. Terus rasa tekak guys. Okay, dah cuci sudu ni guys. Saya rasa nak upkan dia sikit, dia punya taste. Letak garam sikit Sekejap. Garam dan aji sikit sebab kita letak air tadi. So dia punya apa? Dia punya rasa tu dah larut. Kurang sikit kick. Kurang kick guys. So saya ambil garam dengan aji guys. Okay. So garam dan aji sedikit saja di hujung-hujung saja guys. Okay. Settle. Jom. Sekarang kita nak recap. Sayang. Ni salad ah. Sekejap. Wife cuci daun salad je guys. So kita recap balik apa yang kita masak hari ni. Daun salad belum keluar guys. Sekejap lagi keluar daun salad tu. So saya recap balik apa yang kita masak guys. You all mana tahu you all tak sempat tadi tengok so ini kita makan. Hari ni kita masak. Ini sup lempah sup terjun ikan baung. 2 ekor kita potong 3, so ada 6 bahagian dah kita. Dia ada daun kunyit, serai, and then cili, and then bawang putih, asam keping, dan apa lagi tadi? Lada hitam, biji lada hitam. So ni kita punya ulam bendi yang dah dicelur tadi dengan minyak sedikit. Satu yang nampak dia berkilat-kilat. And then ni kita punya sambal belacan tadi wife saya buat. Dan ni sambal air belacan untuk kita makan dengan ikan ni guys. Mantap guys. Berapa bintang berkelipan di angkasa guys. Berapa bintang you all bagi walaupun hari nak hujan ni. So saya turunkan sikit kamera ni buat posisi nampak makan sikit nanti. Kita akan makan nanti guys. Kita akan borak-borak dengan you all. Sekejap, saya alih kerusi ni guys. Mengganggu saya punya tripod. Salah posisi ni guys. Sini. Okey, clear sikit. Azan berkumandang guys. Kita bagi laluan dulu. Nanti kita baca you punya komen. Ada 69 mesej guys. Saya belum baca. Jap. Nanti kita baca you punya mesej. Sabar dulu guys. Bagi azan dulu. Laluan kepada azan. Masuk waktu isyak guys di Sarawak guys. So ini kita punya salad yang kita nak ulam guys dengan tomato cherry.
So kejap lagi guys Nanti kita sambung baca mesej you all guys. Kita bagi laluan nak azan dulu. Saya nak cuci tangan. Ya. Let's eat. Use your slipper. Wow, you eat cucumber, is it? Who give you cucumber? Huh? The one in the fridge. Oh. Nah. You already put that one or not? Lotion just now? No, Mama put little before sleep. Here. No, already. Yeah. Wrong. Sebelah. Sekejap guys kita bagi laluan azan sekejap. Nanti kita baca you punya komen balik. Come, I put. Nah, at your face ni. Nah. Hai. Under there. Yeah. I see. What? What's that? TA. Oh. Look up first. I want to use your other one. Later I cannot see. Wait first. Okay. Bah. Okay guys. Kita keluar dari rumah je. So kita baca doa dulu guys, doa makan sebelum kita start makan. Sampai sini. Amin. Okey. Azan dah selesai berkumandang. Saya tengok mana last saya baca mesej tadi guys So kita nak makan sekarang guys. Kita nak makan sekarang. Okey. Sedapnya sambal belacan terlio. Ni siapa ni? Saiyah Hasan. Nyamannya ulam timun. Oh. Kita si ulam timun. Kita ulam sambal belacan. Okey guys. Kita sambung baca mesej dekat sini guys sambil kita makan guys. Aku cari mesej tadi lah. Saya tengah scroll cari mesej yang atas ni. Ayo anak seorang saja Florence, betul anak seorang. Bui. Oh Bui. Teresa A88, salam sejahtera guys. Salam perkenalan. Oh, you come here. We eat here. Salam perkenalan guys. Untuk baru yang jumpa kita. Awak sini lah. So, sekejap saya cari balik komen ni guys Ikan apa ya? Ikan masak. Sini tengok. Tambah asam. Sekejap. You also tambah air limau. Ni saya tak tambah air limau sebab kita pakai air belacan. Ini pun Bidayuh style. Sebab wife saya, bukan Bidayuh style guys. Wife saya tak makan masam-masam. So kita tak letak asam. Tapi kalau saya memang saya letak limau, saya perah limau ataupun air asam. Ataupun air asam Jawa guys boleh. Tak ada masalah. Boleh. Oh, Isja, saya punya tangan bukan bengkak. Saya punya tangan ni dia scratch. Kena ni kaki itik layar. Hari tu saya angkat dia punya bekas. Lepas tu bila saya letak, dia tak sabar nak makan kaki dia macam ni. Rupa-rupanya kuku itik lebih tajam daripada kuku ayam guys Kuku ayam sabung. Dia tak kembang, dia luka saja.
Nampak macam kembang sebab dia warna merah, tapi tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia just scratch kecil je. Dah kering pun. Dah sembuh dah. Mororo Simok komen. Sekejap baru masuk. Sekejap mana last korang message ni. Put. One go Can you sit there? Okey, dah jumpa dah guys. No Farina, kau mem rezeki murah laki pandai masak. Aku tengah belajar tu. Tengah belajar masak. Saya dah hal. Aku tengah belajar masak kak Oh, nyanangga kita masak. Sambal ikan ke tu? Ya, sambal ikan Tuan Romeo. Yang ni sambal ikan untuk kita makan dan cecah dengan udang guys. Dia dengan ikan tu. Nangga sekali live tu. Belajar sekali. Macam sambal gesek. Lebih kurang Mama Yani. Ui, sedap ni kami tengah pantang beliau dengan sambal. Aduh, tedah. Selamat berpantang ni kelak dah habis pantang boleh bantai papai makan Mau kasih sipan semua lagi sedap. Ya, Florence. Pendek anak lesong. Patah puan saya, patah. Kena anak batu yang pendek. Siti Hajar jatuh. Lesong batu jatuh. Lajin betul buat sambal makan. Ya, banyak sambal baru layan makan. Orang Dayak, orang Bidayuh tak boleh lari dari dua perkara saya cakap dengan saya. Nombor satu, daun kunyit. Nombor dua, belacan. Sebab untuk ni dia mesti sambal yang basah-basah. Yang tak ada pusuk. Yang tak ada ikan bilis. Baru sedap makan ikan. Yang ada ikan bilis untuk kita ulam. Ulam sayur. Sama lah bang, anak lesung kami pun patah, payah nak menumbuk. Sudahnya beli anak lesung baru. Saya ada anak lesung baru. Dah beli, ada ke tepi tu. Tapi yang pendek tu masih menjadi idaman kalbu. Jahnen 155. Lawan bersumai hari tu. Oh, kailah. Hari 5 lagi hari 6 masa panjang sikit, boleh cuti, relax. Kita live malam ni lambat-lambat sikit guys, sebab esok cuti kan. So kita boleh habis baru masak dalam lesong bahan-bahannya. Mariam, dalam lesong tadi bahan dia simple saja. Bawang putih, cili besar dan cili kecil dia ikut kepedasan you all. Tumbuk ancur habis, lepas tu cairkan air belacan. Cairkan belacan guna air, and then you all campurkan semua kan. Saya baca semua mesej ni, baru baca atas ni. Oh, ada cair. Selamat malam BM, masak apa hari ni? Sempat tengok dari Puan Diana, saya tunjuk tadi. Tadi saya tunjuk apa yang kita masak. Ulam dengan ikan baung, sup ikan baung. Mendekat tempat sedap cair sia barunya. Laki kami nginang ayam serama. Burung pun ada. Pagi-pagi dengar burung berkicau, ayam berkokok. Tapi kami suka dengar Laila. Ayam kan? Serama. Laila, Puan Laila. Ayam serama yang comel-comel ya. Yang dada yang jalan action rupa ayam serama berjalan. Sebabnya cantik lah. Simok komen Mororo. Baru baca. Hai, selamat malam Mimi. Azizah Bedu Pahang hadir, thank you. Buat sambal api, buat sambal apa? You kai ulam kah? Siti Hajar, tu sambal air tadi untuk kita makan ikan, sambal kering untuk kita ulam. Dengan sayur dengan bendi air sayang apa tu? Sambal air belacan. Sambal air belacan tadi yang you all tengok tadi. Saya baca mesej tadi tu guys, saya baru baca baru masuk dalam lesong apa-apa bahannya. Dah dengar tu Mariam. Jangan risau guys, kalau you all tak tahu apa yang tak sempat dengar apa yang saya cakap tadi, esok saya akan upkan video TikTok just untuk resepi saja. Saya tengah tunggu selera saya datang untuk makan guys. Bertenang guys, jangan risau. Masa masih panjang, esok tak kerja. Mororo jilat belakang sudut. Sambal belacan je, sambal air belacan Azizah untuk makan ikan baung. Lain kali kalau masak pindang macam ni, buatlah air belacan macam ni. Teresa A88. Thank you bagi heart me. Macam ni. Mimi Paris Mimi. Kita tadi dah dengar Mimi apa yang kita masak tadi. Kalau tak sempat dengar boleh tanya lagi nanti Telio saya Hasan. Jom jemput. Kenapa tangan Mak Mona macam bengkak? Dah jawab tadi Zah. Tak tambah air limau. Saya tak tambah air asam tadi. Sebab kita inside room. Saya tak buat saya tak buat sambal, saya tak letak air asam ni sebab wife saya tak suka makan masam. Tapi kalau you suka, you boleh letak air asam Jawa ataupun air perahan limau boleh. Azizah bakar sedapnya layan sedap air sayang. Nanti you boleh cuba cara ni. Makan dengan ikan. Saigon, thank you bagi you are awesome. 4 Saigon, thank you. Mariam so tambah asam. Boleh, you all boleh letak guys. Saya tak letak sebab wife saya tak minat sangat makan masam-masam. Tapi kalau nak letak boleh. Saya memang suka, saya letak. Memang saya letak. Tapi hari ni saya tak letak. Saya layan makan ikut selera isteri, tak ada masalah. Tapi kalau tak letak pun saya masih boleh makan, tak ada masalah. Why you point the fan like that, Lail?
Thank you Teresa88 bagi gift. Terima kasih. Ni mana rupa menu Mama Market Pieces. Oh, menu malam ni guys, menu membuka selera. Kita makan ikan sungai dan kita ulam guys. Okay. Already. Thank you. White pumpkin. Oh, melio tengok guys ni. Salam sedap tu. Nek ngah. Ikan masak apa? Ikan baung. Ikan baung. Masak lempah. Menu sehat. Menunya sehat, berbintang-bintang. Tapi nanti buat kita bertambah nasi tu, yang makan bertambah. Tak sehat tu guys. Tak sehat sebab buat perut kita semakin maju ke depan guys. Makan malam-malam, makan heavy pula tu. So kita ambil bahagian ni. Saya suka bahagian perut ni guys. Favorite saya bahagian perut ikan ni. Lembut. So kita buka dia punya isi ni guys. Cara saya buat dia macam ni guys. Nanti you all tahu kenapa saya buat sambal air asam tu sambal air belacan. Ini you all ambil kuah ni guys, belacan ni. Tuang atas dia guys. Sur. Kecil-kecil air liur guys ni. Mantap guys. Ikan dia manis, masih fresh. Sambal air belacan pedas-pedas. Dia makin pedas makin sedap. Ya Mariam, kalau makan dengan ikan bakar lagi mantap. Betul. KZ, ikan apa? Ikan baung. 5 star, 5 bintang. Terima kasih. Mata tangan menu pun dah berbintang-bintang. Mimi. Biasa je masakan kita. Ya betul Vic. Biasa masakan kita. Saya akan bagi namanya Big Ba. Thank you bagi you awesome Ba. Thank you Ba. Saya akan bagi 9/10 sebab tak dapat makan kan. Azizah betul. Dia mesti tinggalkan 1 bintang. Sebab dia tak dapat makan, dia bagi 9 bintang. Kalau tak masuk dengan selera you all, bagi 5 bintang tak ada masalah guys ni. Sebab lain orang lain selera dia kan. Ada orang tak makan ikan baung. Boleh tukar dengan ikan yang dia suka. Saigon Mi, thank you bagi you are awesome. Thank you. 9. Thank you. Semoga you all semakin dimurahkan rezeki guys. Semualah yang bagi gift, yang follow kita ni. Where? Chicken your favorite. Ana macam waktu di But KL. where's the orange one? Mama Market bestnya ada ulam-ulam yang ialah 10 bintang. Mau makan nasi banyak ke Florence? Malam ni kita makan nasi banyak. IBM lama tak masuk live masak-masak. Ya, Eja 1808. Apa khabar Eja? Masih sihat? Mudah-mudahan semua ini masih sihat guys. Masak sup panas-panas best. Itulah Mariam. Melayu ke Bidayuh? Saya Bidayuh. Bidayuh bau. Tapi jangan heran guys. Kita berbahasa Melayu dalam ni sebab senang nak bagi kawan-kawan dari Semenanjung faham. Supaya saya tak perlu translate 2-3 kali. Kelakar Sarawak pun boleh, tak ada masalah. Sina Bidayuh ya ke? Jadi ini tiap aku reply tentang bahasa Bidayuh. Oh, thank you Boy. Tolong jawab Bidayuh ni mana? Dia anak seorang Florence sedap terus lapas esok baru masuk sis, memang mantap. Oh, Mama Market Pieces. Saya tak pernah makan ikan tu walaupun saya orang Sarawak. Boleh cuba Mama Market Pieces. Atau mungkin ada orang tak masuk selera ni kan. Tomato cherry guys. Saya favorite saya ikan sungai. Bandingkan ikan laut saya memang lebih. Izzati Daud, sedap. Wow, Kaila lauk. Guys, hari ni masuk awal. Nanti sikit lapar ni. Eza Mirza. Cakap. Boy, bila tambah adiknya. Thank you Boy for the question. Tak apa, make 81. Saya tadi tunggu selera makan datang. Makan slow-slow. Ada yang masalah Kaila, lawan masuk. Ada yang salah. Salam perkenalan Syida Amin. Salam perkenalan dari Perak. Guys,
yang belum follow saya guys, tekan tanda plus di muka saya sebab esok saya akan upkan resepi macam mana saya masak ni tadi. Takut you terlepas masa tengok saya masak dia kan. So kita akan upkan resepi ni setiap hari sebenarnya. Setiap kali lepas live, esok ni saya akan up. Cuma semalam saya belum up sebab tak ada masa tengah hari tadi. Ada buat benda sikit. So nanti you all akan dapat notification. Sorry, minta maaf juga sebab saya tak dapat nak follow back. Sebab saya tak tahu dulu. Saya ingat budak-budak saya ni budak baru main TikTok ni. So tak tahu limit dia 10,000. So saya dah tekan excited follow back. Last tak dapat lah sampai limit 10,000. So saya dapat nak follow back. So terima kasih guys yang support tu. Tolong share, tolong like, tolong lah. Mas Siti dari Melaka. Hai Mas Siti. Sedap tu singgang ikan. Ya, ikan baung singgang ikan baung. Saya baca semua mesej guys. Jangan risau. Tak perlu type 2-3 kali. Jangan rasa kecil hati pula kita lambat baca mesej. Thank you Teresa 88. Menyelerakan betul lauk hari ni. So Sidi ruah yang go kiri. Ya. White pumpkin. Man white pumpkin. Saya tak dapat nak jemput you all makan. So menjamu selera. So selamat menjamu mata guys. Minta maaf kalau ada yang teringin tengah pantang, tengah mengandung. Minta maaf ikan ni guys. masih ada stok tadi. Masih banyak stok di market Bandaria. Ada tokek ikan yang selalu jual. Kelak kena ya. Kena restriction. Semalam saya cakap pasal promote mana beli ni, saya rasa kena restriction guys. Sensitif sikit ni TikTok ni. Uget klipnya Sirun. Sirun Tian ke? Sirun Okuk memberasak. Yang cakar kau tu. Oh, Sirun Itit. Dek apa tu? Suapit bin Subang. Hai Jamilah, hai Puan Jamilah. Ya. Saya Hasan sedapnya. Dinner apa malam ni? Sup ikan baung. Lempah, masak terjun. Singgang lah, masak singgang kata you all. And then ni sambal air belacan. Sambal air belacan. Yang ni untuk makan ikan sebab dia tadi ikan bilis ni. Yang ni sambal untuk kita ulam dengan daun ni juga. Daun salad. Lama tak join you. Itulah Jamilah, Puan Jamilah lama. Kita pun lama tak nampak. Semoga sehat-sehat selalu guys yang jarang join kita punya live. Kita macam biasa syukur masih sehat. Solat lah ya, solat. Samal bing ditambah-tambah tu bi. Make. Apa tu? Kenangan semalam. Ikan apa? Ikan baung. Beli dari market mana Rial tu dia. Uget ikan baung. Nyaman ni sambal belacan tutok. Oh Ida, sambal belacan tutok. Sambal belacan bak tak mondam. Tuang sikit ke atas ikan tu. Air belacan tu. Oh mantap. Belacan ni dengan sup terjun ayam pun. Ya untung laki suka masak, Floren. Kita pun jadi semangat masak. Bila wife suka makan, anak-anak suka makan macam ni. Ya macam ikan singgang betul. Azima. Masakan orang Terengganu. Kita kat Sarawak. Sekejap guys, tulang. Kita kat Sarawak panggil bidayu. Kita masak ni sup terjun kita panggil. Dia tak ditumis, tak ada apa. Semua bahan-bahan terjun saya dalam sup tu. Sup terjun. Baung sungi Sherina. Masak sup. Yo. Masak sup. Sup nyokat. Sup toran. Sup bitadum. Oh, saya Hasan dah makan sambil baca komen. Ya. Ikan baung. Stone pen ikan baung. Wah sedap lauk Hana. Thank you Hana. Salam kenal. Enak makan. Ada pula sambal udang kering campur kelapa. Okey, di mana dan suku apa? Nurdinah Ahmad.
Saya dari Sarawak. Ni bukan udang ni. Yang ni sambal ikan bilis. Ikan bilis, anaknya ikan kecil. Ikan bilis. So kita dari Sarawak, Kota Semerahan. Saya orang Bidayuh, suku kaum Bidayuh. Bidayuh orang Bau. Orang Bau. And then kita sekarang bersiaran di Kota Semerahan. Ni kawasan bandar perumahan. Tapi kita ada dapur kayu api. Ni semua dimasak guna dapur kayu api ni. Makan dah dulu. Ya, Floren. Makan-makan sambil baca mesej. Mengkamek sambal kacang bendi ditambah dengan cuka gula sikit. Boleh caca, tak ada masalah. Mengkamek pun selalu kadang-kadang beri perah limau sikit. Beri ada masam-masam sikit sama belacan. Boleh modified guys, ikut selera you all. Tak ada apa yang salah. Janji sendiri makan. Bui, Abang Somet makan lah. Kau nak makan sih, Bui? Syai, tempat kita orang mesti nak yang ikan sungai. Lobo-lobo. Ya, tangkap dulu saya sungai gitu ya. Ya, makan ripong je tak? Malah makan ripong, panggang ripong. Ikan lah, ikan yang Kak Asna, sedap sup ikan bawang. Kakak campur terus dengan tomato. Boleh tu. Kalau kita Kelantan, sambal ikan campur dengan mangga kecil asam. Apa-apa? Bagi dia masam-masam sikit kan. Betul, Esma. Emas 916 layan tu. Halo, Yan Lee. From Sabahan. Steady bakau. Thank you join malam ni, Yan Lee. Ikan baung, pas-pas. Pas-pas uge. Tambah lagi nguram apa? Pas-pas. Nanti minta resepi air belacan. Boleh kak. Tunggu tengok dalam video TikTok nanti kak. Tengok dalam video TikTok. Nanti kita up. What happened? Wait, raya lu. What's this? Wait first, wait. Sabar. If you don't know, sabar. You don't play game lah, Yel. If you angry, you don't play game. You play game, you must wait. Be patient. Masak, kalau ikut style Semenanjung, panggil ni masak singgang. Kita kat Sarawak panggil masak lempah, masak sup terjun kalau orang Bidayuh Sidik mana pengen bandingan Kimi. Thank you Kimi. Man. Aku man ke mulan mokok masak sambil ingat dengan dua masak ambil mood. Kak Plin. Ambil mood Kak Plin Oh ni date mood ke Kak Plin? Mak date mood tu asal tondok lah. Tondok mesti happy. Tiap asal masam dia win tiap masam ke rumah lah. Kuah banjir pecah cabik nyamannya. Yalah, layan kuah banjir. Masak lempah Sheila Muhammad Shah. Resepinya tadi simple saja. 5 ke 6 ulas bawang putih tumbuk pecah, and then cili padi 2, just belah setengah. Bagi cili tu terbelah saja. Cili padi 2 biji, 2 batang. And then batang serai 2 batang serai dititik saja bagi pecah serai tu, tak perlu dihiris, tak perlu dihancurkan, just tumbuk pecah saja. And then 1 helai daun kunyit disimpul, and then asam keping, and then isi kunyit sebesar ibu jari, tumbuk pecah juga. Dan last sekali adalah biji lada hitam. Yang tu tak perlu tumbuk pecah. Saya tahu you all kalau masak akan tumbuk pecah, tapi dalam sup kita orang kalau buat macam ni, style orang Bidayuh, kita just letak saja biji lada hitam yang kasar tu dalam 2 cubit. Campak saya dalam kuah tu. Lepas tu biar dia mendidih, ini masukkan ikan dan perasakan dengan garam dan aji. Itu saja, tak perlu letak benda lain guys. Asam keping jangan lupa guys. Kalau suka masam boleh letak belimbing buluh tu pun boleh juga, tak ada masalah. Ikan baung, Torti and Im. Hai BM, baru masuk live. Menu apa tu? Yati Ros, menu ikan baung, lempah ikan baung. Macam masak singgang, masak sup terjun. Lepas tu yang ni sambal air belacan guys. Sambal air belacan. Yang ni sambal belacan tu totok. Sambal belacan tu ikan bilis dengan sambal belacan tadi dengan belacan. Itu ulam-ulaman, kacang bendi dengan daun salad guys. Mana tahu you all baru masuk, tak sempat dengar. Kenangan semalam bagi 10/10. Terima kasih kenangan semalam. Dah bagi tahu Wani Sazwani macam mana masak singgang. Pengsan nak pergi rumah you all esok. Torti and Im. Pengsan. Sidik ya. Esok saya datang rumah tau. Boleh.
Tapi takut lauk dah habis Toti. Aduh, baung dia, baung. Apa tu? Mr. C ya. Hai sis NBM. Hai Siti Corner. Lama sikit tangga. Makan budu gitu. Dia macam budu tapi bukan budu. Yang ni belacan. Sambal air belacan ni simple saja. Tumbuk, ancur semua cili. Cili besar, cili kecil. Kalau suka pedas, letak banyak cili. And then 1 ulas bawang putih. Tumbuk, ancur. Lepas tu cairkan belacan. Belacan tu ikut suka you lah. Kalau you suka belacan pekat, letak belacan besar sikit, banyak sikit. Cairkan dalam air. Lepas tu gaulkan semuanya sekali. Lepas tu tambah garam aji untuk angkat rasa dia. Ini just nice. Ini sangat sedap. Kalau suka masam, perah air limau guys. Norisa Sabri, bukan Muslim. Saya non-Muslim guys, non-Muslim. Tapi kita dah biasa dah dengan kawan-kawan yang Muslim sini. So, untuk makluman you all, TikTok kita ni semua masak makanan halal. So, you all boleh cuba-cuba. Saya sengaja masak makanan yang halal saja sebab kita nak perkenalkan masakan orang Bidayuh yang you all boleh cuba. Next time you orang dari Semenanjung, dari Sabah boleh cuba cara masakan orang Bidayuh. Mungkin ada rupa cara masakan yang sama. Macam ni tadi singgang kan. Sarawak panggil lempah, kita panggil sup terjun. Masak terjun. Kak goreng ikan masin Iking dari Kota Belud. Mantap tu Kak Asnah. Ikan goreng masin, nasi panas-panas. Boleh Fauzia. Puan Fauzia Ismail, saya akan up resepi semua. Apa yang you nampak hari ni, yang tadi kita masak sepanjang live ni, saya akan potong pendek-pendek video nanti. Saya akan tunjuk bahagian masak Yang kita cakap-cakap borak-borak ni saya tak letak guys. Jangan risau. Ikan baung tambah tempoyak nyaman mana? Watermelon steady sempat dengar di City Corner masak apa tadi? Sedapnya singgang ni Sidi. Jangan lupa guys, tekan tanda plus di muka saya tu, follow guys, follow itu free guys. Support guys. So kita masak setiap Isnin sampai Jumaat, guna dapur kayu api kan belakang ni, you nampak kan, sebelah bahu saya ni, nampak. Kita masak sini tadi dan kita makan di luar rumah ni sambil menikmati udara segar guys. So Isnin sampai Jumaat kita masak setiap petang. Kita ada dapur gas, kita ada dalam rumah dapur gas. So kita kebiasaannya saya akan share resepi ni keesokan harinya. Saya akan potong pendek-pendek video yang panjang ni. So you all akan dapat notification lah kalau saya up video VTT baru Satu saya suruh follow guys. Mang mampu lihat je. Aduh tedah. Gets 009 CD steady. Masuk bab 6 tu sakit kepala kan? Betul. Hiyakimaru. Sebab nama ni saya letak bab 6. Nama sebenar saya Adam guys. Ni wife saya Victoria. Panggil Vic sajalah. Victoria Adam. Macam apa? Wife David Beckham. Tapi saya bukan Beckham. Victoria Adam. So Adam tu susah cari nama letak dekat TikTok ni. So saya letak, dia akan cadangkan Adam nama yang ada nombor. Sebab kat Malaysia dia panggil Adam, orang putih panggil Adam kan. So dah normal sangat nama tu, terlalu banyak orang. So dia banyak bagi nombor yang saya tak suka, nombor tu susah nak ingat. Lasa saya sakit kepala, saya letak bak monam. Bak monam tu masuk bahasa Bidayuh kepala sakit. Bak tu kepala, monam tu sakit guys. You pun belajar bahasa Bidayuh sikit Ya bro, sirun itit. Okay. Sambal ulam buat macam mana bang? Sambal ulam ni 1 ulas ke 2 ulas bawang putih? Okay. 1 ulas bawang putih. Lepas tu cili you sekali letak berapa banyak you nak. Tumbuk ancur. Ini masukkan ikan bilis yang dah dicuci, direndam bagi lembut. Segenggam lah tumbuk ancur. Lepas tu last sekali you tenyih belacan tu. Jangan banyak sangat. Sebesar 1 cube ayam Maggi. Cube pati sebesar saiz tu lah you letak belacan tu. Just lenyek-lenyek sikit. Selamat malam Tuan Ricky. Apa berita lepas gawai? Lepas gawai mood makan daging kurang Ricky. Sebab terlalu overloaded makan ayam, makan rendang, makan apa lagi. So sekarang kita buat lauk kampung untuk balas selera masa gawai tu guys. Ambil mood makan sikit. Boyka 89 steady ya. Mantap Soma. Thank you Boyka. Nek bau ngarom ti. Thank you Boyka. Hai, aku masuk serian. Aku suka lagi makan ikan baung. Sama mata ti. Sama kita dik. Rosina. Thank you City Corner bagi friendship gift. Aku masuk rayang. Emang aku masuk rayang. Lama saya makan ikan baung. Mun kami suka masak tempoyak. Muno layan je ya. Fanat. Mun rasa makan ikan baung boleh pergi cari di Bandar Rial market. Tapi mun tempoyak kita tumiskan dak bawang, dak serai baru sedap makan tempoyak. Mun sup terjun ke tempoyak. Glenn, pas Glenn. Awak orang Sarawak ke sebenarnya? Orang Sarawak, Maslah Yasin. Tapi saya berbahasa Melayu baku supaya saya tak perlu translate 2-3 kali guys. Thank you Mr. C. Tolong reply Yakimaru dek. Tina 81. Sup ikan baung dengan ulam-ulaman. Jap Mac 81.
Sekejap lagi kita tambah nasi. Saya layan ikan ni dulu. Ni baru layan satu ni. Semua makan nasi sebab Lepas ni saya kalau tambah. makan nasi banyak pun cepat kenyang. Nanti lauk tak ada orang makan. Sebab tu kita nak makan lauk. Kita nak makan lauk. Kita nak menikmati lauk. Kita apa orang cakap? Anyang-anyang lauk orang Kita Sarawak moyu cakap. kata orang Subah, orang Bidayuh. Ikan baung Tina, ikan baung. Hari ni saya singgang daging letak belimbing buluh. Mantap. Oh, singgang daging. Sekejap saya cek kamera. Singgang daging layan je. Apa tu? Bling-bling. Borneo style Khairul. Ya, Borneo style. Campur tempoyak sidik ya. Randy Daus. Randy Zeus. Hello, selamat petang Mr. Lan. Selamat petang. Singgang ikan baung. Hurem 84. Lain. Wani Syazwani. Bahasa Bidayuh Serian dengan Padawan. Bau dengan Padawan jauh. Semua lain. Lain. Dia macam slang dia lah. Slang dia lain. Sebutan mah ada lain-lain sikit lah. Setan. Malam bang. Halo Luffy. Sempat dengar tadi Luffy apa yang kita masak. Saya dah bagi tahu tadi. Ni mesej yang atas ni saya baca ni. Wife kita cikgu ke? So macam vibe cikgu wife. Fanat. Bukan. Wife kami bukan cikgu. Wife kami tu kerja bahagian medical. Tina. Masakan kita dua tu nang nyuruh tengok kejap kau. Aduh, tedah. Mun orang bau pas-pas. Sak si ponek. Sebab tu kan cara masakan kita. Sedap pala ikan bawang manis. Berselera Make Ripong masak kicap. Siapa? Tok user 6970. Ripong masak kicap. Boleh tanya dengan Boy. Ada Boy dalam ni. Saya tak makan ripong kan? Nya malah tangkap ripong di Bintulu ladang sawit. Air belacan tu sedap ya Jamilah. Memang layan. Memang sedap. Maslah Yasin. Ingatkan orang Melayu Sarawak. Kakak saya dah bunyi orang Bidayuh. Yalah, dah terbiasa bercampur dengan geng-geng dari sekolah dah biasa bercampur. Sekolah asrama dulu. Banyak ramai campur dengan miak Sarawak. Miak Melayu Sarawak. So dah terbiasa terpandai ikut slang nak. Pasal belajar di Melaya, pandai kelakar semanjung. Ikan singgang ke orang Melayu itu. Betul lah. Betul Indai Nela. Di mana kamu cari kayu api selalu? Dekat kampung Florence. Kampung Mentua saya. Bapak tu. Mesti masa kali nak bori dah. Sedapnya ikan baung. Opah Shida. Ikan baung sana sedap rasanya. Ya, dia fresh ni. Hai, baru tengok busy. Tadi nyaman masak malam ni tu Pak Monam. Yes, Rosie Jo. Selamat menjamu selera. Bos, menu macam tu nyuruh nama-nama nasi. Yalah, memang nyuruh nama-nama nasi. Tapi kita mau makan lauk. Ikan baung di Seratok. Mun area atas nunang kita orang untung. Ya, ibu padahal Kaisa. Orang menangkap ikan sungai bagi situ saya dah. Untuk saya lagi lah tangkap ikan sungai. Tapi mun ada ya lah yang cepat habis. Kak ya. Mun ya apa? Macam sungai dekat situ macam dah pupus dah semua hidupan dalam sungai. Shopaholic, makanan sehat. Makanan sehat tapi buat tambah-tambah nasi. Kalau jadi tak sehat. Tak adalah. Okey ni guys. Kompos ikan labang. Kaisa ikan labang. Ikan labang lain. Halo Naim, masuk semula. Ya. Lepas solat masuk semula, tak ada masalah. Kami selalu melimpas rumah tak sia. Ya kan? Nizan ko. Lain kali hon macam siapa dia? Abah Ayak selalu. Nya pun diam dalamnya. Melimpas kat hon. Tahulah kami orang memang geng-geng yang selalu join live lah. Jangan risau, saya dah memang marah guys. Hon dia. Pit macam ni ajalah. Kami orang angkat tangan. Dalam piring kecil, yang mana Naim? Yang ni sambal ikan bilis, yang ni sambal air belacan. Air belacan ni untuk makan ikan. Sebab dia tak ada ikan bilis. Yang ni sambal ikan bilis untuk kita ulam-ulaman. Siti Atikah. Kami dari Mukah nang selalu nangga kita. Malam tu wah sedap dia masakan ikan bawang. Kami pun minat. Oh, selalu nangga. Thank you Siti Atikah. Support. Thank you. Tirulah resepi tu. Boleh cobalah. Air belacan. Tapi saya rasa kalau pedalaman punya resepi lagi mantap guys. Lagi mantap. Sebab ikan dia fresh, dia orang pandai modify resepi ni. Minta sikit Lin. Jemput Lin. Menu sehat. Boleh lah Mr. Lan nak cakap sehat. Tak ada guna minyak ni boleh lah.
Slang tak ada pun macam orang Bidayuh. Nah, siapa ni? Si Putri. Yalah, sebab dah terbiasa kawan dengan geng-geng Melayu Sarawak dengan Semenanjung kan, ramai kawan-kawan. Saya dulu 3 tahun belajar dekat Shah Alam. Itu yang buat kita bercampur dengan orang Perak, orang Melaka, orang Johor, budak rumah kita lah, yang orang Sabah. Kadang-kadang jumpa orang Sabah, automatik lidah saya bertukar, cakap macam slang orang Sabah, guys. Dia jadi macam auto-tune. Macam sekarang saya berborak dengan you all yang ramai di Semenanjung, saya auto-tune jadi slang orang Melayu Semenanjung. Kalau tapi mula tiba-tiba geng Sarawak kelakar, lalu bertukarlah slang Sarawak ya. Saya tak masalah, boleh faham asal ambil bau, sina bidaya bau otot ni, tapi sina Dayak dapat ke pondai ke. Serian, wang kini rak nyindak. Bukar sadong boleh mah ya. Gasak aja. Wang aku masih faham, ada ngerti cecek boleh lah. Masih boleh menyendak. Hanya masalah adab sama adab. Ulamanya nyamai mat tuan. Yalah layan Ku masak tuluh talu. Tuluh talu. Bayar kangkung berasan dia. Steady. Bunga kasturi. Kaplin. Bawa pergi makan di Benik lagi sedap kan? Ya betul Florence. Di? Memang layan. Siok sabung lagi jual. Ogi Nick. Ogi jual. Oh gitu. Pak Adin aku tengah berit dak ya ogi onak masalah ya topat asid ya rorah ya nai ogi mood PM Nick PM excuse me. Taylor Swift, Adam and Hawa. Itulah nama kan, nama Adam ni kan apa dia cakap, bukan Ray lagi, dia jadi common. Sedap nama Victoria. Thank you si Puteri. Hai bro, Bidayu sini. Bidayu bau singai bro. Sawan ku sok Sigubang. Okay. Gon dah jawab Gon Bidayu sok singai Kupok Tanjung guys. Sihat makanan rebus. Yalah. Layan Fiza. Hai Pak Monang kakak, apa khabar? Salam dari Sungai Petani Kedah. Halo Mami Nina. Salam dari Kota Semarahan, Sarawak. Makan budu juga kah? Makan Wandi, tapi kita nak dapat stok budu. Hari tu sampai kita beli. Duduk makan dekat Terengganu. Boleh. Saya tanya dengan orang dekat Terengganu. Sebab saya nak cuba ambil budu kan. Budu ada tak bang untuk kita cecah-cecah? Tu abang yang jual dekat apa? Shelly Seafood tu kan, dia cakap apa? Alamak bang, itu Kelantan, sini tak ada budu, dia cakap. Muka dengan muka sekali. Aduh, layan budu terus jadi apa happening tempat tu. Sebab kita tanya budu tiba-tiba kat Terengganu. Rupanya bukan semua tempat. Ya kan kat situ makan budu, ada budu juga. Terengganu kan dekat dengan Kelantan, ingatkan ada. Opas Syida, anak-anak tak makan. Anak saya seorang je, duduk tepi ni. Dia makan. Tadi dia ambil satu batang timun, setengah timun. Kalau dia tengok tangan-tangan jari, masa kita baru nak makan, dia cecah-cecah dengan sambal. Dia pun suka ulam juga, anak saya. Umur 6 tahun guys, dia suka ulam. Dia suka makan sayur. Man rebus je bro, bos. Ya, Taylor Swift. Sidik Raya. Apa ni? KJE. Wah, sedapnya comeback dari Mukah. Siti Atika. Mukah kini tu ada musim apa? Mukah. Musim ikan tu mesti ada je di Mukah nak. Cicak dewasa. Bilang konu Sidik Madis. Ya. Hai cicak dewasa. Pinguman otak memang what it is ya. Ya. Tetap Sidik, tetap steady. Nyaman siapa tu? Fadli Aiman. Jemput makan dah. Angkat ikannya. Nak nangga bang, Tomiko. Tomiko tuaknya. Ikan baung. Ini macam ikan sembilang. Nya suka ekor, saya makan kepala. Kami suka bagian perutnya. Ekor tak boleh juga lah. Itu ikan baung. Kepala saya sudah licin. Sedap. Sidik je. Sidik tu Christina. Tegap. Sidik. Produk Bidayu jarang gagal. Yalah Fadli Aiman. Mun masak nak. Nyaman baik tu ya, Boeka. Sedapnya sis makan ulam tu ya. Ini krup guys. Rangup. Bidayu. Strawberry. Bidayu bau. Emang ku masuk Serian, Bidayu Serian. Anak ku masuk bau. Aduh, cerita sedih Tomiko. Gerek kami Bidayu tapi kami dua dah putus.
Saya dah jodoh, saya dah hal Miko Tomiko. lelaki perempuan? Oh, saya dah Tomiko perempuan ni. Ni semua menu favourite opah. Jemput makan opah Shida. Tak dapat makan, jemput menjamu mata. Maaf guys kalau buat you all terlio. Masak apa tu, macam segar masakan tu. Pak Izzah Ibrahim. Nah, ia ni lempah Macam apa segar? singgang ikan baung. Sarawak panggil lempah. Kita Bidayuh panggil ni sup terjun sebab dia semua bahan terjun masuk dalam kuah air yang mendidih. Dia tak guna tumisan tak guna minyak. Yeah, you want to try the And then this belakang? yang ni bendi diceluh, yang ni daun salad, yang ni sambal ikan bilis, sambal tok-tok sambal tok-tok, sambal kering. Yang ni sambal air belacan. Kenapa panggil air belacan? Sebab dia tak ada ikan bilis dalamnya. Ni untuk makan dengan ikan. Sebab kalau ada ikan bilis tak sesuai nak tuang atas ikan kan, nanti rasa ikan bilis pula. Mr. Lan campur dengan tempoyak. Oh, tapi tok tek kami mau maintain rasa manis ikannya. Sebab tu kita tak campur tempoyak guys. Sebab kita nak maintain rasa manis ikan ni. Kalau you all suka boleh letak, tak ada masalah. Tak ada yang salah guys. Resepi tak ada yang salah. Opah Shida, Adam cikgu ke? Saya bukan cikgu. Saya IT. Saya programmer. Saya buat aplikasi untuk phone, telefon, untuk website. Yang tu yang kita buat. Yang you all masuk online selalu isi-isi borang. Itu kita punya kerja. Saya bukan cikgu guys. Saya bukan DJ. Ramai orang cakap suara macam DJ. Saya bukan DJ. Saya bukan chef. Saya suka masak saya guys. Saya orang IT. Laki kupuk ingat Clara Miro. Kupuk Singai Tanjung. Aku sok Tanjung. Sawan ku Segubang. Oh, Segubang. Jak main ingat rumah terbuka ada serumbuk datik kupuk peninjau bau. Oh, sini ya. Clara. Clara ada peninjau. Sini hujung minggu tu ke? Hujung minggu itu kah? Kalau hujung minggu boleh lah. Kalau biasa. Kerja. Kau roy ada semarahan. Jua. SNS orang Sarawak. Ya, orang Sarawak. Makanan sehat Harisa. Pagi mungkin malam minggu. Salah tempat tanya. Kelantan baru saja budu. Itulah Rara. Itulah. Ingat dah confident. Bang, ada budu bang. Saya suka budu yang macam ni. Dia kan bakar kita punya lauk tu ikan bakar apa benda semua lah kan. Tinggal cecah ada sayur-sayur sikit. So kita kena budu ni cun ni. Saya tanya dengan abang tu. Rupa-rupanya Terengganu mana ada budu guys. Tapi Terengganu kan dekat dengan Kelantan. Kecewa. Halo Nija. Handphone satu lagi habis bateri. Sampai habis bateri lah kita punya live ni je. Gigih je ni. Nija ni. Saya faham bahasa Sarawak lah. SNS. Okey, tak ada masalah. SNS orang sini. Saya cakap Melayu baku supaya geng-geng dari Semenanjung tak perlu saya nak translate guys. Jangan cakap saya sombong guys. Tak nak cakap Sarawak, bukan. Saya Ibang anak kami dua. Kami dua aksen loba si. Kami dua tu mau nyuruh geng senang faham. So kita kelakar Melayu baku lah. Kami dua kelakar Sarawak dari mula sampai habis. Geng Semenanjung tertanya-tanya apa di kelakar. Tanya So senang kita pakai bahasa Melayu baku lah. Ulang. Ni SWAT tanking ke? Arbon SWAT tanking Tanjung Arbon SWAT Tanjung Kupuk Tanjung Tanjung Poting. Hai Adam Vic, handphone lagi satu habis ya. Tambah asam payak bos, baru kick sambil belacan. Yalah. Tapi wife sip makan masam. So kami layan ikut seleranya. Kami masuk semua benda. Tapi wife kami sip makan masam. So kita follow je lah, tak ada masalah. Masih boleh makan. Kami masih boleh makan. Favorite saya ikan bau memang sedap. Jemput Puan Norma. Resepi sambal ikan bilis tu macam mana? Puan Norma. Resepi sambal ikan bilis ni senang saja. Tumbuk bawang putih, cili ikut suka rasa you all. Pedas nak banyak, letak lagi banyak nak pedas And then tumbuk, and then satu genggam ikan bilis rendam dulu bagi lembut. Lepas tu toskan perah, lepas tu masukkan tumbuk hancur. So dia akan jadi macam ni lah, hancur, betul-betul hancur. So dah direndam kan. And then dah hancur semuanya, masukkan belacan sebesar cube pati ayam tu. Sebesar cube pati ayam belacan masukkan. Ini you lenyek. Lepas tu gaul semua sekali. Sebatikan semuanya. Lepas tu angkat masuk piring, boleh makan dah. Tak perlu garam, tak perlu aji, tak perlu gula tak perlu gula. NWTZKRA. Terpaksa baca habis ni. Masak ikan apa tu? Ikan baung, ikan sungai. Sini pun panggil sup terjun ke. Mana? Sama ini Feja. Bidayuh Singai kuk gai. Arbon. Bidayuh Kupuk Tanjung Singai. Sawan kuk Sigubang.
Sup tolan. Benar. Ziana N. Sup tolan. Vic, kalau saya siram sup banyak-banyak, sedap hirup dengan nasi. Ini Nef Eja. Sambal bing. Benar. Ziana, sambal bing. Wife kerja apa? Kerja medical. Bagian lab. Orang IT gaji masyuk tu cikgu. Alamak. Tolak tepi pasal gaji tu, guys. Kalau tolak tepi pasal gaji tu, kerja IT ni memeningkan kepala, guys. Untuk yang buat coding, yang buat program tu, memeningkan kepala, guys. Satu kita nak layan, tengok rambut dah penuh uban tu. Tu wife tengok kepala dia ni, rambut dah penuh uban dah. Nak layan manusia satu hal, user lah. Nak layan user satu hal. Nak layan coding tak jalan satu hal. Dua guys. Komputer bingung, manusia pun kita bingung juga. Dua. So, dua kali penting. Itulah. Satu dia punya gaji pun dia bagi besar sikit lah. Kesusahan tu. Dulu opah pergi Kuching suka makan Sarawak, laksa, bau, ikan masin semua lah. Oh, opah Syida pernah pergi Sarawak. Oh, Muruk ada Tanjung Airborne. Bori sebelah Ki. Tanjung Ki. Tanjung Poting ke Tanjung Bawang. Banyak masak tapi makan pun tapi tak makan pun. Dreamery Malaysia banyak masak tapi tak makan pun. Alamak, mana yang kita tak makan? Lepas ni kita makan, guys. Saya tengah layan di all message. Saya kan tengah makan. Tengok ikan ni ada 6 tadi, sekarang tinggal 2 slice je. Habis nanti, guys. Jangan risau. Esok tak kerja, kita boleh lambat-lambat malam ni, guys. Satu kita makan slow-slow ni, guys. Benda ni tadi penuh satu pinggan. Sekarang tinggal sikit je. Untuk anak. Lauk awet muda sewaktu. Lauk sihat-sihat je. Thank you. Mary Bell. Tengok tulang kita. Dari tadi mana nak sat sidik raya be. Ya, steady. Cik Spencer. Nur Alisha ikan bawang masak tempoyak nyaman lah. Oh, tapi tok kita siap makan tempoyak tak? Kita makannya masaknya biasa je dengan kosong, kunyit. Kita nak makan dengan air belacan. Air belacan. Mel, tengok wife bos makan tu lapar. Salam dari Shah Alam. Oh, orang Shah Alam. Diam di Shah Alam. Salam dari Kota Semarahan, Mel. Thank you, Mel. Support dari jauh-jauh, support Mel. Saya nak makan Eko ni, guys. Sapu dia. Sapu dye. No. Oh. Tak nak lah, Eja. Saya nak buat rambut saya putih semua. Barulah style sikit tu. Rambut putih-putih. Semua putih. Putih-putih, rambut masih tebal lah. Putih semua. Oh, lagi mantap. Rasa macam orang apa bekas chief muda, tapi rambut semua dah putih. Bekas chief minister itu. Memang orang akan ingat dia rambut putih semua. Tak tahu tu natural. Elton Shop jarang dingah di bau. Minyak Melaya lancar je tanpa dia slang bau. Asal minyak ni Semenanjung bau minyak Semenanjung mesti lagi slang masih tinggal slang. Kalau tidak kerak rusak. Sekarang jurusan IT laku keras betul. Beautiful Vezana memang. Sekarang IT memang in the zone lah sekarang ni sebut pasal AI lah apa benda semua. Tapi kita yang dah tua-tua ni nak kejar teknologi laju sangat susah juga. Satu kita berharap dengan orang-orang muda sekarang ni mengganti kan. Mana ada tua? Dia muka tua jiwa ni masih mana muda, guys. Muka tua. Babai ku suak Tanjung Poting kan. Oh, Bogor ni ada suak Tanjung Adin lah. Sheila. Ya. Yeah. Steady geng-geng Tanjung. Dapat tendai tim Tanjung online live. Wow, Sidik Manang ulam. Thank you Queen. Sidik Pinguman soto. Ya Arbon. Baru nak cakap simpan bekal kerja tapi belum cukup, esok tak kerja. Itulah. Tak kerja, habis ni. NF Eja. Habis ni Eja. Jangan risau. Ni favorite kita ni. Makan belacan-belacan ni memang habis ni. Ya. Belacan-belacan memang. Tapi tak boleh selalu. BM tak makan tak banyak, Vic makan banyak. Saya makan banyak je, guys. Tapi depan kamera ni saya malu-malu. Wait. Antuk. No. Use cup. Wait. Yeah, already don't know. Kupuak Ki.
Go Matahari. Kupok Tanjung aku nak. Sewan ku so Serubang. Layan. NF Eja. Tapi memang trend sekarang macam tu, rambut putih. Aduh, nanti awak tengok tiba-tiba live rambut saya putih, guys. Oh, banyak. Habis dah mesej saya baca, guys. Oh, Go Matahari. Kau dipak dia kupuk Adin. Kau Adin dia Semarahan. Bori dia Samarinda. Pak kau sok kupuk, aku sok bau lah. Cawan ku pun sok bau ke. Adin kau live sok Samarinda. Perumahan. Nanti dia bori kau dia Semarahan dia. Join wife ingat macam Lucy Suzy sok Sibuluh. Go Matahari nang. Oh sini ya. Oh si Lucy Suzy. Malu-malu. Aku sok Segubang. Minta sup ikan sikit. Wet pumpkin. Sila. Dalam mangkok sama lapar. Deza. Kejap. Kita nak kejap. Masih. Nak ambil. Yang wife saya tengah suap ni, Lail. Dia makan bendi, dia cecah sambal air ni. Yang ni sambal air belacan. Kenapa saya makan sambal air belacan dengan ikan? Sebab kenapa tak makan dengan sambal ikan bilis? Sebab dia ada ikan. Kita campur ikan bilis, dia tak sedap. So saya buat satu sambal air belacan. Sambal air belacan ni tanpa ikan bilis, just ada bawang putih, cili dan air belacan saja. 3. So air belacan macam mana buat? Ambil belacan tu you cairkan guna air dispenser. Lepas tu yang ni sambal belacan ikan bilis, sambal totok. Dia kering, sambal kering. Yang ni ada ikan bilis. Beza dia tambah ikan bilis saja, guys. Twins, Sangon. Oh si, Go Matahari, Twin. Oh ni Suzy nutik ke? Ya lah. Memang best lah pinggan kupuk. Sehat dia pinggan mantap dayak ya. Memang makanan sehat tu selalu robus ya. Doras pakai nyuak. Kecuali onu ayuh kita start goreng-goreng naik kari ni kan. Okay, nah. Halo Dira Kostulati namanya. Oh, jemput makan. Orang kami Bidayu. Orang bau. Tapi tok kami orang live dari Kota Semarahan. Orang Sarawak. Orang Sarawak, guys. Kita dari Sarawak. Takut you all tak sempat dengar habis. Kita intro. Guys, untuk makluman, version yang pendek-pendek ni kita akan up dekat VTT esok. Nah. Where you go? Ni ambil ais. Kita akan up dekat VTT esok. Untuk resepi yang pendek-pendek ni, kita akan potong pendek video ni. Just tunjuk macam mana kita masak. Versi panjang ni, guys. You all boleh tengok dekat YT. YT. Kita up versi panjang tu. Dalam apa? Dalam sepanjang 2 jam kita live. 2 jam dah kita up dekat YT. You tengok dekat YT. Nama sama, Bak Monam juga. You search. Jangan lupa, guys. Follow guys. Jangan lupa follow, subscribe, guys. Ayah. Dia Kostul, thank you bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Aku sedia pas sotoy. Oh, sotoy. Puan go. Ya. Puan masih sotoy. Venus, thank you. Bagi Venus. Terima kasih bagi Venus. Lah tengah man Adin mak. Ya tengah man. Oh kami betong tapi tinggal di PD ni. Yang mana kami orang masak macam ni. Yalah. Memang Laya. Laya, what are you doing?
Macam ni yang ambil ais lah. Come here. Ni ingat ais dalam bekas. I know. Wait. Not there, the ice. I take for you. You drink this one first. Come. Drink this one first. Come. I already put the water for you. Later I take ice for you. Wait. Yeah, the water I already put. Thank you, Dira. Thank you bagi you awesome. Dira, thank you. Banyak kon. Sekejap guys ni. Saya ambil ais untuk anak ni. Dia kepedasan. Sekejap guys ni. You thought the ice is inside the tray, is it, Layal? Look. I change your glass. Wait. You put water Drink. again. Put water again. Drink. Put one ice here. Come on, I take one ice first. Sekejap guys ni. Iklan. Betul Dira. Follow untuk tengok resepi. Lyle, you drink what? Nenek ask you drink what? Water. Cold water. What is the water? I drink just now. Berikan sikit berinya. A bit only. You try this one first and then you put belacan. Licin ini Feja. Ya, tadi cakap tak habis kan. Banyak. Habis ni, kamu habis. Benda ringan-ringan je kan, sayur dengan ulam ni. Sayur dengan ulam dengan singgang tak susah nak habiskan. Melainkan Kecuali benda yang banyak masuk lemak, goreng-goreng, itu ada slow sikit lah kita makan ni. Kalau makan macam ni, yang clear soup macam ni, rasa yang fresh, refreshing, yang tak ada pekat demi kuah, itu memang kita punya selera lah guys. So, confirm habis lah. Lagipun esok cuti kan. Nah, ayo. What is it? You pull. You pull. Mama also don't do this now. I pull one just now. Is it? Okay. Same color with the... Same color with the skin. The flesh. That's why I don't see. Sweet. The fish sweet. Saya pun suka makan macam ni. Cuma ikan tu saya tak makan. Itulah, boleh ganti ikan lain.
Dia mengisi sentiasa awet muda, suka makan ulam. Awet muda bukan sebab makan ulam kan Kak? Selalu bergurau Kak. Happy kan. Kudu jam biasa man haciu. Man slow-slow sampai sina geng. Asal man dari sina raju mau buat lah. Setengah jam mau buat dia aku man lah. Asal aku man biasa. Bona asal menu pok-pok dia buat no senang mau buat. Bona agak plain. Sama saya pun suka. Itulah kan Eja. Kalau menu simple, kuah dia tak heavy sangat, sekejap kita nak habiskan. Ambil bisi ikan berik ni. Saya suapkan lah sikit guys. Tadi dia dah makan banyak lah. Air asap. Air belacan tu. Air belacan ni yang buat dia tadi hampir penuh. Terlagi-lagi ni guys. Mangkuk kecil ni. Dia minta dia cecah dengan bendi dia guys. Sekarang tinggal kulit cili je. Lail ni senang. Kalau ada yang masakan berunsurkan belacan, memang kuah dah habis lah. Dia makan. Dia seorang boleh hirup kuah tu guys. Saya suka makan masak pindang, asam pedas, singgang, asam rebus. Layan. Asam rebus pun layan. Asam rebus pun sedap. Pun tak pakai minyak kan. Dia light saya rasa dia. Kuah yang clear soup tu lah sedap. Kita orang macam ni lah. Kalau dah macam gawai hari tu kita makan benda yang heavy bersantan, yang berkuah kari semua kan, rendang. So bila dah habis gawai tu rasa cari benda simple macam ulam-ulam, makan berkuah sup-sup macam ni. Tu yang seminggu ni kita tak ada makan daging-daging yang heavy dah. You perasan tak menu kita minggu ni? Kita memang biasa menu minggu ni pun kita buat yang makan yang ikan dengan makan apa yang sayur-sayur banyak. Nasib tak makan ikan masin guys. Kalau ikan masin ni tambah lagi nasi. Thank you Kak Asna. Terima kasih Kak Asna. Semoga kita sekalian sihat walafiat dan bahagia yang dikejana. Saya pun sentiasa mendoakan you all sentiasa semoga sihat sekeluarga semuanya yang join kita ni. Yang tadi tu yang dah keluar yang 500-600 lebih tadi tu pun saya doakan you all sentiasa berada dalam kesihatan yang baik. Kalau yang kurang sihat diberikan kesembuhan. And then yang dilanda kesusahan hidup semoga dipermudahkan urusan you all semua guys. Dan semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Yang bagi gift saya pun terima kasih banyak-banyak yang tekan tap screen sampai 14,000 penat-penat sampai layan kita punya live ni you all tap screen tu. Terima kasih banyak-banyak juga. Yang baru follow, salam perkenalan guys. Salam perkenalan. Nah, layan. So macam biasa fish. Macam biasa guys, esok saya akan upkan video TikTok resepi ni guys. Esok tak ada live. Esok tak ada live. Jangan cari live lah esok guys. Lupa pula cakap tu yang dengan orang yang baru follow. Sabtu Ahad. Takut nanti dia orang follow cari pula video kita esok. Cari kita live esok. Kita tak live esok guys. Selalu hujung minggu ni kita santai-santai saja. Relax kat rumah. Petang-petang keluar-keluar dengan budak-budak. Bawa makan, jalan-jalan. So waktu kita tak live. Hujung minggu memang masa untuk family guys. Ikan masin pembuka selera. NF Eja. Ikan terubak masin. Ikan terubak masin lama dah. Cari kalau ikan terubak masin dia dah telur layan guys. Kalau tak goreng, steam dia. Steam letak cili. Potong-potong cili perah limau. Mantap. Esok nak ke mana? Tak sure lagi Eja. Belum fikir lagi. Tapi keluar makan luar jalan-jalan je lah. Itu dah pastilah. Cuma nak pergi mana tu belum decide lagi. So esok wife pun ada macam ada aktiviti pagi tu. Sampai tengah hari kot. So mungkin petang sikit lah. Petang sikit sampai malam tu lah kita akan keluar lah. Siang hari saya buat kerja dulu apa yang patut kat sini. Mungkin saya nak welding pintu ni esok. Lama dah tergendala. Saya esok tak ada buat apa-apa pagi. Saya nak welding pintu ni, pintu salai ni. Untuk buat smoke. Silap-silap esok saya buat salai guys. Saya beli 1 ekor itik, kita salai. Salai itik. TikTok kan? Macam ni pintu kau welding pintunya gantung hook. Gantung. Pintu. Tak besi tak? Besi tak? Tutup. Kan, kau perlu tunggu apa-apa. Saya betul, nak pintu je. Yang kau cuma perlu tunggu je untuk tanah liat aja nak.
Tok nang pintu ya. Pintu je. Ya, engsel dan plastik Tapi- semua dah ada. Cuma belum welding lagi. Kelak welding tok. Weldingnya pun frame tok. Frame besi tok engkas tok. Semua dah ada. Nah. Frame tok engkas itu tok. Kak ya, pintu tok kelak. Duduk atas tok. Engsel 2 ringgit tok. Bah, Pasal pagi. tutup lebihnya kelak. Modified pakai kayu, suruh kayu ada ruang udara naik. Suruh kepompong. Suruh udaranya dapat lalu atas. Kepompong, Ya, dua je lah. pompong. Suapnya tangan kotor dah aku pegang besi dia. Tenang guys, malam masih muda. Malam masih muda. Esok apa? Esok. Ai, pak kau singkah tu dalam ya, Dek. Esok tak bekerja. So kita santai-santai malam ni, guys. Selalu pukul 9 dah habis kan. Saya rasa nak makan tomato lagi, guys. Satu saya ambil tomato jap. Tomato cherry. Tomato cherry. You want tomato cherry dah, Yel? Noh, dikutip yo saya tahu oleh kau tak semua. Oh lah, RM2 aku makan tu. Kita makan tomato cherry, guys. Yang ni dah tinggal sup je, jangan cakap kita tak makan habis. Yang ni serai dengan daun. Dan kunyit. Dia. Buat. Haus. Jangan salah lah, tunggu kami. Okey, Eja. Jangan salah lagi. Nantilah. Kalau tak, kita cuba buat hari biasa salai tu. Ataupun salai 4 jam, 5 jam. Nanti masa nak buat live tu, kita tinggal nak potong-potong masak lemak. Itik salai masak lemak. Dia boleh je buat live esok masa salai. Itu live yang tak di... Live yang tak dirancang. Tapi dia seorang lah. Pecah kau rojak Ustaz tu. Saya suka tomato cherry ni. Makan macam tu pun okey. Macam dia manis. Ni tomato cherry tak payah letak apa-apa. Makan je. tu. Dia ada rasa sendiri. Tapi macam kita ada sama belacan. Tengok Lal ambil berapa biji dah, guys. Aduh. Ni ingat kat plane. Sup no. Boleh bangun tiap pagi ni sagut mana kaya. Dia poyak pagi kat plane. Okey, Sup okey. pun tu pagi. Ogi sagut sup ya kat plane. Saya nyagut sadik. Setengah bungkus ni no. Dia robih naik ni no, nunik. Pas. Ya dah. Kan sekian. Pork lagi belasan tidang. Belasan lagi ke? Pork belasan, pork tipoyak sit. Bing. Belasan. Mantap guys. Nah, lain. Huya. Why he huya? Duan piin ku dia. Piin alak ya. I first. Tadi masalah langgar buah orange dekat nak ya kat kepala. Ayah, how you say the orange just now lah ya when you hold it? What? How? How? Didun. Why didun? Ini ada kat YouTube yang selalu. How lah ya? Cappuccino. Cappuccino, ballerina. Kayak ada lagi sikit. How one more lah ya? How? Didun how? Didun. Tak boleh ada jawab masalah jawab. Pelik-pelik YouTube. Faham. Malah pelipongnya soma ti. Jojong. Aduh. Makin naik jojong. Barang depan botan je tu. So, memang pengumuman otot memang buat Memang itu. simple je murang. Sup ikan. Puak sagut doang pimbonga. Mak B. Menjadi dia ni. Coba kamu tengok itu ikan ini sudah habis. Cuba kamu tengok itu ikan. Masih berenang saja. Masih berenang dia sana. Habis sudah ikan. Coba kamu tengok itu. Budak-budak je faham. Kata dah tak faham. Itulah.
Saya pun tak faham. Tapi budak-budak faham sekarang. Faham dan hafal. Diorang sangat hafal. Peliknya macam ada satu lagu, apa ya? Meksiko kan lagu. How lah ya? Abang ada song. Yes. Wah. Sen. Dua orang. Why the orang got masa-masa dan dindun. Tadi masa aku pilih buah plum ya, yang agak aku mbak kata orang mama dan dindun. Efek dengan YouTube. Tung sahur ini kadang-kadang. Ya, Kaplin. Tung sahur. Tung sahur no ya. Tanah dia aku tekan dak aku. Aku anak Eja. Aku ketawa first hari tu, time. hari tu anak kita bawa dia bangun pagi kan. Eja itu masa korang berpuasa tu sebulan tu. Masa sebelum raya. Tiba-tiba dia datang. Daddy, tung sahur. 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 Dengan dia punya tune ni dia tekan-tekan kan. Sahur. Lepas tu dia cakap, what is that? Ayah cakap, the game tung sahur. Rupa-rupanya game Indon tu dia apa? Dia bawa kayu, dia kejar orang. Nak pukul-pukul orang. Kalau dia dapat tangkap, jadi sahur. Tung sahur. Gegasi. Cara dia sebut sahur. Sedangkan dia mana tahu. Apa sahur? Tak pernah dengar. Kita tak pernah beritahu bangun sahur kan. Masa puasa. Dengan dia sahur. Tak pernah. Tiba-tiba dia cakap, tum sahur. Tung sahur. Terkejut kita tu. Pengaruh tengok media masa ni memang hebat. Baby duckling. Sahur. Baby duckling. Aduh. Fall down, baby duckling. Fall down, is it? Ya. Woman puyang. No, Daddy, you know what is soyang? Tumpah. Si. Oh. Okay guys. Fall down. Soyang ke? Aduh. Duck. Die or not the duck. Alamak. Gogoh ni. Follow the white shirt. Follow the. Okay guys. Makanan pun dah habis. kenyang. Kita nak lepak-lepak kat luar ni, berehat sekejap. Nanti kemas semua benda ni. So itu saja untuk malam ni guys. Terima kasih banyak-banyak yang join kita, 64 orang masih setia, yang tap screen tu. Dah 3 kali tap lemah, 3 kali tap lemah. Penat gayanya nampaknya, love tonight guys. Yang 14,700 yang tap screen tadi, terima kasih banyak-banyak. Yang follow kita tadi masa live, yang 500 lebih, 600 lebih yang dah keluar tadi, terima kasih banyak-banyak support. Tak sempat dengar tapi saya nak ucapkan terima kasih juga join support guys. So itu saja untuk malam ni guys. Yang bagi gift tadi pun terima kasih banyak-banyak. So semoga you all semua dimurahkan rezeki, panjang umur, sihat selalu dan sentiasa dipermudahkan semua urusan guys. So itu saja untuk malam ni guys. Untuk you all bagi gift betul-betul ni, saya bagi gift finger heart. So ni yang betul-betul punya finger heart, bukan gift. Selamat malam, selamat ngaruam, selamat lemai, selamat bingara, good night, wan shang hao guys. So jumpa lagi Isnin, jumpa lagi Isnin. Sabtu Ahad tak ada live ya. Jangan cari itu Sabtu Ahad. Tapi kalau ada live tiba-tiba esok, kalau rajin buat live esok, adalah live tu guys. Tapi tu tak terancang guys. Terima kasih banyak-banyak. Tak dijanjikan. Tak dijanjikan guys kalau ada live esok. Tapi Isnin lah confirm ada live. So itu saja guys untuk malam ni guys. Terima kasih banyak-banyak guys. Jumpa lagi hari Isnin. Selamat berhujung minggu. Semoga you all enjoy minggu ni. Berehat-berehat. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi Isnin depan. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. 5 hari. 5 hari dalam minggu ni guys. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Jumpa lagi aja. Bye-bye Kak Plin. Bye-bye juga yang lain yang tak berkomen tapi setia bersama. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Selamat malam. Jumpa lagi guys. Bye-bye. Good night.